Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat sayur lemak putih. Okey, jom kita tengok caranya. Ini bahan kisar kita ada bahan merah dengan isi ikan. Ikan selayar kita rebus dah. Kita ambil isi dia, lepas tu masukkan air kisar. Sampai dia halus lah bahan-bahan kita ni. Lepas tu kalau nak kata letak lada hitam pun boleh juga. Tapi saya tak letak dah. Ni kita tambah sikit air lagi. Lepas tu kita nak masak dulu. Bahan-bahan kita kisar ni bagi dia mendidih dulu. Supaya gula kita tu dia kata lagi sedap lah kalau kita masak dia lama dah. Ni nampak dia dah mendidih ni, kita nak masukkan santan. Ni saya guna santan kotak. Kalau biasanya lah, kalau saya buat sayur lemak putih gini, saya lebih suka guna santan kotak. Sebabnya sayur lemak putih kita ni, warna dia tu, dia putih molek. Dia tak jadi, kalau kita macam guna santan segar, warna dia nak kuning sikit. Santan dia tu jadi nak kuning, dia tak putih. Ni saya akan masukkan carrot. Kita biar dulu sekejap deh. Bagi kata carrot kita tu dia lembut lah. Sambil kita kacau sayur kita ni. Lepas tu ni kita ada kubis. Kubis ni dah kita potong lah. Potong tu jangan potong kecil sangat. Potong kasar-kasar gitu kubis kita ni. Ni saya nak masak dulu. Biar bagi dia layu dulu kubis kita bersama dengan carrot tu. Sambil kita kacau tu, kalau buat sayur lemak gini kita kena selalu kacau lah. Kalau tak kacau kita takut nanti gula kita tu ataupun dia jadi berketul. Dia jadi berketul, kita nak makan tu dia tidak sedap. Kalau santan jenis santan segar memang dia akan keluar minyak, dia pecah minyak kalau kita tak kacau deh. Ni nampak biar mendidih gini kena kacau. Kena semua lah. Tak boleh nak berhenti kacau. Kalau bagi saya lah, saya buat jenis gula-gula lemak putih gini. Sayur lemak putih. Kalau Kelantan kata gula lemak putih. Ni bahan saya akan tambah iaitu lada deh. Lada solok tu untuk wangi ke rasa dia lah. Lepas tu letak cili padi, letak garam, letak gula. Sebabnya saya letak gula tu ada nak rasa ada sedikit manis lah dalam sayur lemak putih kita ni. Kalau macam tak letak gula, jangan letak gula lah. Letak garam sahaja deh. Dengan kata bahan perasa. Ni kita kacau lagi. Tambahlah apa yang kurang tu. Nak manis letak gula lebih. Tapi kalau buat sayur lemak putih ni, dia sedap kita buat sedikit masing. Dia kena kalau kita makan dengan nasi deh. Nasi tu dia tawar. Kalau kita buat gula kita ni, sayur lemak putih kita ni masing-masing sikit ni, dia rasa sedap. Ni sayur lemak putih kita ni dia sudah pun masak. Jadi boleh kita tutup ke api. Kita boleh tengok hasil dia. Dia tak akan pecah minyak sebab kita selalu duk kacau. Kalau tak kacau memang dia berkelodak, berketul tu. Dia jadi tak comel lah kalau kita tengok. Tak comel, lepas tu kita nak makan pun tak rasa sedap. Sebab dia berketul. Kadang-kadang kita ni bulan puasa ni macam tak tahu nak makan apa dah. Sehari-hari duk mikir nak makan lauk apa. Tapi bagi saya makan lauk yang biasa-biasa gini pun dia sedap dah. Tak perlulah kita nak kata lauk yang mahal-mahal tu. Buat yang kata ringkas-ringkas lagu ni pun dah buat kita selera untuk buat juadah berbuka puasa kita dah. Macam yang kita duk makan biasalah macam hari tak puasa makan tengah hari gitu. Habis kuih gitulah. Walaupun bulan puasa, tapi bulan puasa tu lah banyak kita habiskan duit dah dengan beli lauk, pauk, juadah, kuih, muih. Tapi bagi saya lah, saya lebih suka berjimat cermak. Kata berjimat cermak. Sebabnya kalau kita beli banyak-banyak pun, kita makan tidak habis. Kita bulan puasa ni, mata je. Orang kata mata tengok tu nak. Tapi bila siapa tahi nak buka tu, jam makan hok tu sikit, ni sikit dah kenyang. Lepas tu mulalah kita nak bazir dah, nak buai dah. Baik kita masak biasa-biasa sahaja. Masak lagu ni sekarang 2 karang lauk gini pun orang kata dah buatkan kita kenyang dah. Syukur alhamdulillah. Selera dah makan dah. Ni saya ada ikan budu. Ikan budu ada saya buat video itu. Kalau siapa dia nak belajar ikan budu ni boleh tengok. Ikan budu saya ada buat. Lepas tu cara nak goreng dengan telur gini pun ada buat. Nanti awak boleh tengok. Kalau bagi saya lah, kalau waktu bersahur pun, makan lauk gini pun okey je deh. Rasa selera jugalah. Tapi nasi tu kena kita masak nasi panas-panas. Goreng ikan panas-panas. Dia jadi selera walaupun makan sayur lemak putih gini. Tambah-tambah ada ikan budu. Ada ikan budu ataupun ikan masin, ikan kering. Dia jadi buat kita lagi berselera untuk makan. Kalau buat sayur lemak putih, sekarang tak ada lauk lain tu, tak selera juga deh.
yang dah tengok ni bolehlah komen awak masak gapo hari ni deh. Saya pun kata nak tahu juga menu awak tu. Bolehlah saya cuba buat pula lepas ni. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.